Pak, Kia Forte Coupe ini antara model yang underrated di Malaysia. Tetapi berbaloi untuk anak muda yang baru dapat kerja yang nakkan gaya yang lebih. Mempunyai spesifikasi enjin 2.0 liter NA Dodge. Jentera ini dibina bukanlah sebagai sebuah kereta performa, tetapi ianya sebagai sebuah kereta sport. Jadinya kos untuk selenggara kereta ini agak rendah. Saya boleh katakan di sini, jika orang tak tahu harga kereta ini, mereka akan cakap harga kereta ini atas daripada RM50,000, lingkungan 70 ke RM50,000. Ini disebabkan oleh bentuk bodi yang tetap nampak evergreen, tambahan pula yang sudah diberi sentuhan modifikasi. Namun pada hari ini harga kereta ini kita dah boleh dapati bermula daripada harga RM20,000 sehinggalah RM30,000, bergantung pada condition. Kalau korang hari ini nak cari kereta sport yang nampak mewah, bergaya, ini merupakan pilihan yang terbaik yang perlu ada dalam list korang.